Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Damian Umadihah melaporkan untuk episod buletin hari ini. Berikut merupakan rangkuman program yang dijalankan di SMK Keramas pada bulan Februari 2026. Pada 6 Februari yang lalu telah berlangsung acara Kejohanan Larian Keramas kali ke-22 tahun 2026 yang bertempat di Taman Metropolitan Batu, Jalan Ipoh, Sentul. Acara larian ini mendapat sambutan yang begitu baik daripada para pelajar, guru serta ibu bapa yang hadir bagi memeriahkan suasana pada hari tersebut. Keempat-empat rumah sukan yang bertanding dalam Kejohanan Larian Keramas pada tahun ini telah menunjukkan persaingan yang sengit dan mempamerkan prestasi yang cemerlang dalam merebut gelaran juara dalam acara kali ini. Bendahara berada di tempat yang keempat dengan 228 mata, Syahbandar di tempat yang ketiga dengan 333 mata, Temenggung berada di tempat kedua dengan 377 mata dan Laksamana dinobatkan sebagai juara dalam Kejohanan Larian Keramas kali ke-22 tahun 2026 setelah berjaya mengumpul mata tertinggi sebanyak 391 mata. Kita beralih ke berita seterusnya. SMK Keramas telah mengadakan majlis penyerahan watikah pelantikan pemimpin muda pada 23 Februari 2026 yang bertempat di Dewan Inspirasi SMK Keramas. Majlis tersebut diadakan bagi memberi pengiktirafan rasmi kepada para pelajar yang dilantik sebagai pemimpin muda bagi sesi persekolahan tahun ini. Antara jawatan-jawatan yang terlibat dalam majlis penyerahan watikah pelantikan untuk tahun ini termasuklah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya serta ketua kelas dan penolong ketua kelas. Penyerahan watikah pelantikan ini menjadi sebuah tanda ataupun simbol kepercayaan pihak sekolah pada para pelajar yang dilantik sebagai pemimpin muda untuk terus menerajui kepimpinan di SMK Keramas dan seterusnya dapat menjadi suri teladan kepada murid-murid yang lain. Diharapkan majlis penyerahan watikah pelantikan ini dapat memberikan semangat kepada semua pemimpin muda untuk terus menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah dan dedikasi sepanjang sesi persekolahan tahun ini. Itu sahaja rangkuman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti segala media sosial SMKK di YouTube, Instagram, Facebook dan TikTok. Saya Damian Umadihah. Assalamualaikum dan salam hormat.